yang dibuat setakat ni? Belum, ya. Saya lagi mengekalkan. Itu terlalu mudah lah. Ya. Okay, pertahanan ya. Kalau saya sebut sini pertahanan dengan hantaran Muteri Waris. Unsur-unsur keraguan mereka. Bila miss bola ni masing-masing tengok masing-masing. Sedap kali ni Barisan ni. Masih dalam permainan antara Hafizudin. Pemain ini cukup luar biasa aksi. Dia berjaya blok dan dia berjaya menyelesaikan poin ini. Spike rate saya rasa masih lagi 100%. Mungkin. Dan Setakat ni. Farhan terpaksa bermain dengan apalah. Farhan bermain dengan macam sekarang ni. 2-1. Sedap kali ni. Semula pada pemain-pemain Penang untuk bangkit. Kalau saya ikutkan sekarang ni kedua-dua regu ni bermain dengan tapi saya rasa poin tu dia rapat-rapat tu yang susah untuk dia perlahankan tu. Mengelirukan. Dia Kalau cari ikutkan tadi tu antaran daripada Hafiz tu rendah tu. Tapi dia masih mampu lagi Rendah apa, dan buat kali pertama. ada masuk. Boleh diselamatkan tetapi cuba dihidupkan. Hanya di set yang kedua ini. Berturut nampaknya kesilapan servis yang dilakukan Faizal. Bersambung semula. 5-3 Penang di depan. Dan first ball yang tidak berjaya dikawal dengan dan memberikan mata yang seterusnya. Cuba 3-6. Pungkan. Okey. Semakin tenang. Walaupun pergerakan Syariah Aiman sebenarnya sudah hampir-hampir batal guys tu. Tapi 8-3. Itu susah nak balas. servis daripada Ponsaton tadi tu ya. Memang attack kepada Hafiz ya. Sekarang ni Hafiz Faisal mungkin mencari Aiman. Tidak. Kalau yang paling kencang tetapi pentingnya masuk. Ketiga-tiga pemain Tergamam. tersenyum. Dia bola tu dia macam Diraih oleh MT Waris. Okey. itu memang Ya. Tapi Coach Talib muda-muda dulu servis macam tu saya dengar. Pisaan 6 mata. Cukup jauh. Makin jauh. Adakah set kedua ini sudah pun berakhir untuk MT Waris? Dan satu lagi mata servis tepat. Ponsaton nampaknya memberikan mata demi mata kepada Pulau Pinang. Kalau kita lihat kelajuan pun semakin meningkat. Ya. Jadi Iman Hakimi mengambil tempat dengan servis pertama beliau. Haris terkena Ponsaton. Tinggi dia punya lompatan dengan bola yang power ya kita tengok situ. Puas bila kita tengok ya. Saja Aiman kemenangan dulu. Betul. Kemudian cari balik pada set ketiga. Perkara sama Ponsaton cari Hafizudin. Tapi kalau ikut senarai Kemenangan pertama mereka selepas tewas dalam perlawanan pertama pagi tadi. Servis Iman Hakimi berjaya diangkat. Mata pertama berjadi ini Penang sekali lagi. Cukup baik. seolah-olah set pertama tadi Syariah Aiman hanya mengeluarkan 20% kuasa saja. Hujung-hujung ni baru dia buat keluar habis. Akrobatik yang baik. Ton dengan varian servis tengah itu. dia punya Berjaya pula. Faizal Faizal masuk pula. Servis drop. servis drop yang begitu pendek tu ya. Ya. Semuanya serba tak menjadi untuk MT Waris. Faizal saja, dengan saja. satu lagi mata. Kalau kita benar-benar
tak peka dengan suasana stadium. Ya. Suara penyokong semakin gegak gempita. Ya, Ya, betul. Mereka semakin yakin. Kalau kita lihat 5-0 agak jauh. Tapi Jauh. pasukan Malaysia membuktikan ketinggalan 6-0 masih bersuara. Ya. Jadi mungkinkah ini akan dijelmakan? Betul-betul laju daripada Betul. Ponsatton tu. Betul. Saya rasa memang kalau ikut servis tadi dari segi mata kasar. Tiwaris terus tertinggal. Suasana di Spice Arena juga semakin hangat. Dan satu lagi kosong. Semakin jauh ditinggalkan. Segala-galanya serba menjadi untuk pasukan tuan rumah Coach Talib. Ya, betul. Kalau ikut Saton. Terkena. sempat nak mengelak situ. Ya. Itu yang makan pinggang dia. Ya, betul. Nanti asyik nak elak pula. Ada. Akhirnya. Akhirnya. Akhirnya mungkin mata pertama di set yang ketiga ini berjaya diraih. Saya rasa tak ada sentuhan. Tak ada. Spon. Hantaran itu. Dapatkan. Itu sepatutnya mudah saja diangkat, tetapi mungkin Pergerakan dia. Dia mungkin tak menjangkakan. mungkin ada juga step ke belakang sedikit daripada Dia sebenarnya Zudin. bila bola tu rendah, sebab di segi pembacaan ni sebenarnya begitulah. Di segi pembacaan tu. Itu yang dikatakan di segi pengalaman banyak kita, kematangan kita bermain. Itu penting. Nampaknya memang Pulau Pinang benar-benar menguasai perlawanan Betul. bagi set ketiga ni. ya Pungsatton terus mencari Hafizuddin. Tiara terima waris perlu mengutip seberapa banyak mata yang mereka boleh. betul. Tak bolehlah kalah besar-besar macam Tak ni. boleh. Ya. Dia sebenarnya sebagai seorang pemain ni walaupun ketinggalan Perlawanan kita ini. Kandas daripada Ponsatton. Kandas daripada Pungsatton memerlukan hanya 4 mata saja lagi. Ya. Dapat agak mustahil tetapi ia tidaklah satu apa dia. Banyak rehat dia sebelum ni. Tak banyak berhasil Hafizon daripada set yang kedua. Tapi tiba-tiba muncul dengan satu blocking yang baik. Mungkin itu arah servisnya. Yo. Ya. Kawalan first ball yang kurang baik daripada Hafizuddin. Dua mata berturut berjaya dijelmakan. Episod kebangkitan seperti mana mereka lakukan di set yang pertama sebentar tadi Hafizon. Jadi kalau kita lihat daripada Hafizon melakukan tugasannya, Belum lagi tamat perlawanan ini. Untuk Tiwaris. Aiman dengan satu camat di situ. Blok di situ berjaya tetapi ia melambung tinggi daripada Hafizon. Yap. walaupun dia mengikut pada ketinggian yang tepat. Si balingan ini perlu diberikan betul. pujian ya. Oh, masih dalam permainan. Makan Hafizon. Masih Sani. lagi. Terus ke gelanggang lawan pula. Makin baik. Kita tengok sini Syarif Aiman terus melakukan blok hadangan yang lurus di situ. Ya, terus Dia tak tengok bergerak pun. ke depan. Begitu. Dia tak tengok pun kalau dia Mudah saja Sani menyusun. Dia Sari diri. Sara Betul, diri. Ya. Itu memang tahap confident yang bagus. Ya, betul lah. Bila poin dah jauh, keberanian tu Ya. lagi apalah. Lagi menyelah. Ya, dah lama tunggu. Ya. Nasib Pungsattonnya. Satu lagi mata dicari Pulau Pinang untuk melengkapkan kemenangan. Masih lagi dalam permainan. Hafizon. Belum Kurang-kurangnya lagi. Belum terlalu lagi. besar. Ya, bisa memberitahu kepada semua, saya masih lagi ada ketinggalan. Mungkin menjadi mata terakhir perlawanan ini. Rasa apa yang lebih penting ialah kelegaan kepada pasukan Pulau Pinang. Selepas tewas di set yang pertama,